Residency Tuan Legacy 2 dekat Jalan Kuching. Ada owner nak sewakan rumah fully furnished, RM3,000. Jom kita tengok. Lokasi dia guys betul-betul bersebelahan Jalan Kuching. Nak exit Duke pun dekat juga. So ni pintu masuk dia. Jom kita masuk. Rumah ni bertemakan British Colony. Sebenarnya aku suggest owner untuk buat sewa bilik supaya lebih profit. Tapi dia tak ada bajet sebab dia akan tambah beberapa perkara lah. So ni drop off area dia dan juga lobby area. Jom. Memang lawa guys kat sini. So ni mail room dia. Kat mail room ni ada food collection station juga dan juga parcel room. So ni lobby area dia, memang lawa guys. Dekat sini ada 5 lift. Jom kita naik. Lift pun cantik. Rumah owner ni memang special sebab dia dekat facility area. Jom kita tengok facility dulu. Oh Masya Allah, cantiknya. Masya Allah, patutlah laju je terjual Tuan Legacy 2 ni. Tuan Heritage 3 pun sekejap je dah sold out. Multi-purpose hall dia, Masya Allah, memang lawa kalau buat event. Ada 2 court badminton juga. Lepas tu kalau mainkan buat event, tetamu boleh lepak-lepak dekat sini, angkat gambar, OOTD dan sebagainya. So ni swimming pool dia, ada slide semua, memang best lah. Tapi tengah maintenance. Ini pula swimming pool untuk orang dewasa. Yang ini untuk kanak-kanak. Dekat depan ni ada jacuzzi. Ni dia punya BBQ area. Ada 3 BBQ pit. Multi-purpose court, boleh jadi court basketball, apa lagi, court pickleball, playground. So game room. Untuk pengetahuan korang, CP Island ataupun developer Tuan Legacy ni memang suka buat rumah yang bertema macam ni. Gym dia, jom tengok. Gym dia pun cantik lah guys. Jom kita pergi rumah owner. Ni rumah owner, hujung sekali. Jom kita tengok. Foyer area dia agak kecil tapi ada rak kasut. Jom kita masuk. Masuk-masuk saja. Master bedroom dekat depan ni. Dan juga kitchen area belah kiri. Rumah ni dah memang fully furnished. Jom kita tengok apa yang ada. So master bedroom dia, built-in cabinet. Okay, memang besar. Ada rak TV, queen bed. Memang cantik, ada kipas dan juga aircon. Yang bestnya bilik master dia ada balcony guys. Balcony dia ni facing facility multi-purpose hall tadi tu. Dan dia tembus ke ruang tamu. Bilik air master bedroom, cermin dah ada dan juga dah ada shower. Dapur dia pula memang kitchen cabinet dah ada, dapur masak, hood dan hub dah ada.